tangga Aina. Kalau ada jodoh sebenarnya tak ke mana. Kadang-kadang kalau kita berjauhan dengan orang yang kita sayang ni Aina, kita dapat lebih membuat keputusan yang lebih bijak. Saya harap saya tak salah dalam membuat keputusan dan tak menyusahkan sesiapa. Itu adalah tanggungjawab saya, Aina. Sebenarnya, Aina, Islam ni terlalu mudah. Kita je manusia yang selalu merumitkan, membuatkannya susah dan menakutkan. Tempat ni tempat perlindungan untuk orang seperti Aina. Tempat mengenal Allah. Ingat, Aina, selagi kita ni berpegang pada Allah, insya-Allah segala keputusan kita tu akan dipermudahkan. Saya cuma bawa anak saya balik. Itu yang penting, Nora. Tolong saya. Tolong saya cari Julia. Ya? Lepas tu saya, Cik. Saya tak nak duduk dalam lokap, Cik. Cik, saya tak salah. Diorang tak nak diam, Cik. Cik. Mak, esok kita ajak Aunty Nora buat report polis Tapi kalau kita duduk lama-lama kat sini, Ju balik, kita tak ada. Mak takut nanti ayah pukul Ju lagi. Mak, jangan fikir bukan-bukan boleh tak. Dia dah menyesal lah apa yang dia buat kat Mak. Takkan nak pukul kakak lagi. Kenapa kakak tak angkat phone? Sekarang dah berapa kali-kali Mak telefon tapi dia dah tutup. Kenapa dia buat Mak macam tu? Dia tak sayang Mak lagi ke? Mestilah sayang. Mak yang banyak jaga kita orang kan. Hab saya, kakak pasti balik punya nanti. Kakak mesti ingat kita punya. Mana pernah buat macam ni ke kita? Halo? Hello, Aina. Saya ada kat Balai Polis Travers. Awak tolong saya datang sini. Kenapa? Ada orang anyai saya, kata saya rasuah makan duit company. Awak, saya tak nak tidur dalam lokap. Saya tak nak masuk dalam lokap. Awak tolonglah ganggu saya datang sini. Ya Allah. Okey, nanti saya datang. Mak, kenapa dengan ayah? Ayah masuk lokap. Mak nak buat apa sekarang ni? Aina, bukan saya tak nak tolong. Tapi biarlah undang-undang menentukan. Isteri apa saya kalau saya biarkan suami saya di dalam kesusahan? Takkan saya tak pedulikan? Aina, ini bukan soal tak peduli ke peduli. Tapi kalau saya tolong Aina jamin dia keluar, kemudian dia lari, tak masuk mahkamah, bukankah itu menganiaya Aina? Apapun Nora, dia suami saya tak boleh biarkan dia tidur dalam lokap. Soal hukuman bukan semata-mata terletak pada kesian Aina. Kalau memang dia salah, dia akan dihukum. Kalau dia betul, dia pasti akan dibebaskan. Jangan khawatir, Aina. Undang-undang kita adil. Saya tak ada duit, Nora. Kalau saya ada, saya tak akan minta pertolongan awak. Ini bukan soal duit, Aina. Aina dengar cakap saya. Aina jangan macam ni. Tapi saya rasa berdosa sangat. Saya isteri dia. Berdosa? Apakah lebih berdosa kalau kita biarkan dia, kalau dia bersalah, pergi tanpa dihukum? Aina, biarlah undang-undang menentukan. Kalau memang betul dia tak bersalah, saya akan pastikan suami saya ambil kes ni dan cari keadilan. Terima kasih, Nora.
Mahkamah mendapati OKT Encik Azman Rashidi telah melakukan kesalahan mencuba memberi rasuah kepada Tuan Haji Kazim Munir dan dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 10(A)(B) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang membawa hukuman penjara 2 tahun dan denda sebanyak 5 kali ganda nilai suapan, iaitu RM10,000. Mahkamah bersurai. Saya tahu awak tak sang saya dah. Kalau tak, awak takkan biar saya macam ni. Kenapa awak buat sembunyi, Man? Duit macam ni kau bagi saya dan anak-anak saya makan selama ni. Sudah 3 minggu anak saya tak balik. Takkan tak ada berita langsung mengenai dia? Kami dah usahakan dan kami belum temui apa-apa. Kalau kami temui apa-apa, kami akan hubungi Puan. Tolong saya. Tolong saya sangat-sangat. Anak saya perempuan. Saya tak boleh tidur malam memikirkan apa yang boleh berlaku di luar tu. Siang malam tak habis. Macam besok nak kiamat. Saya dah upah masjid kat depan tu untuk buat solat hajat. Hati saya tak sedap. Tiap-tiap malam saya dengar dia panggil saya. Saya tak boleh tidur. Kau tenang, Aina. Aina tahu tak, doa ibu ni sampai cepat. Apa kata Aina doa minta tolong daripada Allah. Buat masa ni saya pun tak boleh nak buat apa lagi dah. Aina banyak-banyak berdoa. Itu Aina. Kakak Aris. Nora ni bukan Julia, ni bukan anak saya. Bukan anak saya. Maaf Tuan, tapi mengikut kata Puan Aina, ini bukan Julia, bukan anak.
Baiklah Puan. Kalau macam tu, tak apa. Puan boleh balik. Walau apa pun terjadi dekat luar sana tu, kita tak mungkin akan keluar dari sini. Anakku macam mana? Siapa lagi yang boleh tolong kita selain daripada Allah? Aku tak tahu macam mana nak solat. Dah bertahun aku tak sembahyang. Aku nak minta tolong dengan Tuhan macam mana? Aku tak tahu.